Bila jadi Nabi Adam, maka datanglah malaikat tengok hebatnya penciptaan. Nampak, oh hebat penciptaan Allah. Allah kata sebelum tu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan buat manusia pula menjadi khalifah di bumi. Nabi Adam, malaikat tanya, atad'u fiha ma yusbiku fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, adakah kamu akan mencipta satu lagi makhluk yang akan buat rosak dan melakukan tumpah darah? Dan malaikat bimbang, takut manusia ni macam jin yang duduk sekarang di bumi. Adakah nak buat macam jin pula yang jahat? Allah kata, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada hak kamu tak tahu. Nampak? Aku lebih tahu lagi. Ni keturunan Adam. Inilah kita manusia. Asalnya sama. Sebab apa jadi kafirnya iblis? Sebab aba wastakbara. Dia enggan perintah, tunduk pada perintah Allah, iaitu tunduk pada Nabi Adam. Iblis bukan tak mau sujud kepada Allah, iblis tak mau hormat Nabi Adam je. Wa kana minal kafirin. Nampak? Tu iblis sombong kepada Nabi Adam. Iblis tak sombong dengan Allah Ta'ala. Kalau suruh sujud kepada Allah, iblis sujud. Sebab tu sebut dalam kitab-kitab tarikh, 7 lapis langit ni semua bekas telah disujud oleh iblis. Semua iblis semayang mereka. Kan kita sunat semayang banyak tempat, sini, situ, sini. Jangan tempat yang sama, rugi. Sebab tiap-tiap tempat yang kita sujud, dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Tak? Banyak surah, banyak masjid dalam dunia kita sujud. Semua masjid yang kita pergi akan jadi saksi. Maka iblis dulu lagi, semua 7 lapis langit, semua dia semayang mereka. Tak ada kesan yang bukan kesan sujud iblis. Tak? Maknanya iblis tak mau tunduk hormat kepada Nabi Adam. Kita manusia tak mau semayang, tak mau hormat kepada Allah. Jahat daripada iblis. Nampak? Tu kata, siapa dia yang jahat daripada iblis ni? Anak beranak kita. Faham tak? Anak beranak kita yang tak semayang, rakan sekerja kita, kuli kita, anak saudara kita, kena molek mak ayah kita tak semayang, tu semua tu tentera iblis belaka. Siapa tak semayang, dia tentera iblis. Sebab tak semayang musuh Allah, musuh Rasul, musuh orang beriman. Orang tak semayang tak boleh ambil jadi menantu, haram hukumnya walaupun nikahnya sah. Orang tak semayang tak boleh jadi wali nikah. Orang tak semayang kalau tengok anak bulan Syawal tidak diterima kesaksiannya. Nampak? Sebab apa? Iblis tak mau tunduk kepada Adam. Orang tak semayang tak mau tunduk kepada Allah. Jahat dari iblis. Dia kata, hei, bukan sembarangan orang tu, duk koprak tu. Ustaz kata, koprak iblis. Itu bukan sembarangan tu, Datuk Seri iblis. Tak ada kira siapa-siapa. Faham? Raja yang paling tinggi pangkat Allah beri dalam dunia, Firaun nama dia. Duduk dalam api. Orang koprak, jutawan yang paling kaya, Tan Sri Qarun, duduk dalam api juga, kerana tak taat pada perintah Allah. Nah, jadi orang yang tak mau semayang, orang yang paling sombong di atas muka bumi. Nah, sombong dengan masyarakat, tak tegur orang jalan, boleh tahan lagi, tak mau sujud kepada Allah, jahat daripada iblis. Nah, dah kita dah ada apa-apa dah, orang tak semayang ke, kaki judi ke, kaki togok arak ke, tak ada hal, asal duit ada. Duit ada, beres kancingnya. Nampak? Orang dulu mari minta anak dara orang, dia tanya semayang surah mana, masjid mana. Dia pun khabar Masjid Al-Husna saya semayang. Dia akan mari risik, mari tanya sini, betul tak orang nama sekian pakai kereta ni mari solat sini? Cik Imam kata betul lah. Baru puas hati satu betul. Faham? Mengaji dah, dengar dah orang ngajar, dia pergi risik dulu. Dia tak tengok kereta, tak tanya gaji. Sebab anak dia perempuan adalah amanah Allah.
nak bagi pada seorang laki-laki yang mesti menjadi khalifah Allah. Biar tak ustaz pun, biar tak tok guru pun, tapi solat 5 waktu kena jaga. Bila tak solat bukan Islam, Melayu haprak. Faham? Tak ada solat, tak ada Islam, tak kira siapa-siapa. Anak mufti, anak qadi, anak tok guru, anak ulama, anak maulana, anak wali besar, dak semayang, anak iblis.